Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yab'udu 'anin nasi fis sahra wa yab'udu ni atanapa atayuqaddimu, yani faslun fi adabil qala wa fi istinja'i. Yuqaddimu atah pada yuqaddimu ni ada dia. Wa yab'udu dan kena menjauh, dan menjauhlah ia qadil hajah, yani menjauh sini nadaban atau jalan sunat. Anin nasi jauh daripada manusia, fis sahra'i pada menjauh ni pada qada hajat di pada pasir lah, pada pasir mana pada pantai. Tu. Nah, ila mana jauh sehingga ila haisu, yani ila makani, kepada tempat la yusma'u lil khariji minhu sautun, yang pada tempat yang tiada didengar bagi benda yang keluar tu, yang keluar minhu daripadanya qadil hajati, tak didengar sautun akan suara. Itu dia, suara ketuk, suara gapo semua tu, mana tu manusia tak dengar lah, jauh pada tu. Wala yusammu lahu rihun, atau pada la yusma'u, dan tiada dibahukan baginya, bagi kharij minhu ni, rihun akan bahu, bahu berok, bahu gapo tu tak bahu. Koda tu. Wa yastadiru an ayunin nasi fi sahra'i wa nahwiha, atah pada yuqaddimu lagi, dan menutuplah ia qadil hajah an ayanin nasi daripada mata-mata manusia, fi sahra'i pada qada hajat, pada pandai lah, wa nahwiha dan seumpamanya bagi sahra. Nah, orang panggil tudung walah nah bi murtafi'i sulusai zira'in fa aksara, dengan benda yang tinggi, tinggi boleh qada 2 suluh zira', maka terlebih banyak daripada 2 suluh zira' tak kira. Mana ia kena ada sate lah, iaitu kena ada sate. Nah, bainahu wa bainahu salah satu azru'in, di antaranya qadil hajah, wa bainahu di antara sate tu. Nah, hok tinggi 2 suluh zira', 2 suluh zira' ataupun terlebih banyak. Di antaranya, di antara qadil hajah, di antara sate ni, salah satu azru'in fa aqalla, 3 hasta kurang ni. Mana di antara 3 hasta tak apa, maka terlebih kurang daripada 3 hasta tak apa. Dia qada tu deh. Jangan rendah pada 2 suluh hasta, dan jangan jauh lebih daripada 3 hasta. Walau arqa zailahu subah, dan jikalau moholo lah ia seorang qadil hajah akan tepi kainnya, tepi kain ni sebab semalam tepi kainnya, tepi kain bagi qadil hajah. Mana tak tepi kain tak. Nah, mana mek kain tudung gitu. Tudung. Tudung. Mana kata dengan kain kita pakai. Nah, hello moholo tudung. Nah, zailahu hasala bihi satru, nah dia hasillah dengan dia, dengan irqa uzailihi, rohnya pada arqa irqa, dengan dia dengan irqa izailihi. Nah, hasilnya apa? Asatru oleh tudung, tak apa dah. Tak apa. Wala yabulu fi ma'in rakidin, dan ni ada lagi ni, wala yabulu, dan tiada kecing lah ia qadil hajah fi ma'in rakidin, di dalam air yang tenang. Li hadis muslimin, mana faqala waqidun, maka berkatalah oleh waqid ni ismu rawi hazal hadisi, waqidun ni ismu rawi hazal hadisi, nama bagi perawi ini hadis. Maka berkatalah oleh waqid, dia katanya an Jabir, riwayat daripada Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam gabonaha an ayyubala fil ma'ir raqidi, tegahlah ya Nabi daripada bahasa dikecingkan di dalam air yang tenang. Wa nahyu fihi lil karah, Nabi tegur
maka tegah ia ada dua. Mana keadaannya haram dan boleh jadi makruh. Nah, haram ya tu boleh jadi haram selagi pada ada dah tegah haram. Nah, mana tak di sini nah biasanya tegah ni tubik hukum haram, tegah ni tubik makruh. Tapi sini tubik apa ni? Nabi tegah ni. Nah ni wan nahyu fihi lil karahati, dan bertegah padanya pada hazal hadis ni. Jadi lil karahati bagi makruh lah. Wa in kana qalilan, dan jika ada lah ia alma ni qalilan, ai hok tenang sat ni sedikit sekalipun. Jadi dok dalam mentegah makruh lagi. Nah, sebab apa tegah? Sebab apa orang panggil wa ini goyah pada nu la ya bulu. Nampak ya wa goyah pada la ya bulu dia nu. Tiada boleh kecing. Tu wa in kana qalilan. Dan jika ada lah ya alma tadi tu, alma'u ar-rakidu. Jika ada lah ya alma'u ar-rakidu ni qalilan sedikit. Sedikit ni apa sedikit? Yani lam yablu kullataini. Sikit sini tiada sampailah ia air saat itu 2 kolok air sedikit. Ya maklumlah kalau banyak tu 2 kolok atau lebih. Kalau tak sampai 2 kolok tak bang air itu sedikit. Liam kan sebab apa tu? Tak boleh kita nak kecing di dalam air yang tenang tu. Liam kan itu hurihi karena mungkin kita nak bertohu akan dia. Nak menyuci lah. Liimkan itu hurihi karena mungkin nak menyuci akan dia. Akan kolil tu. Nah. Bil kasrati dengan membanyakkan akan dia. Nampak? Bila kita membanyakkan akan dia cukup 2 kolak suci. Nah. Wa amal jari, adapun bermula ayam belagi. Ayam belagi sana ayat ni. Ayat belagi pula. Pana kola fi syarih muhazzam an jama'atin al-karahata fi qalilin minhu dunal kasir. Maka menakala ia ya Nawawi fi syarih muhazzab di dalam syarah muhazzab an jama'atin naka daripada satu jemaah daripada ulama. Dia kata naka al-karahata akan makruh fil qalilin minhu pada yang sedikit daripada al-jahri. Ni masalah kecing dah. Dunal kasir tiada, yakni tiada makruh al-kasir pada air yang belagi yang banyak. Nah, pada air banyak belagi ni kira lah gelombang tu. Maka orang panggil bigalik dengan bigalik tu. Maka air dia belagi dah. Segelombang dah. Satu ombak dah. Cukup dah 2 kolak. Kalau cukup orang panggil banyak. Kalau tak cukup tu panggil sikit. Ya kira bukan kata hujung. Tun mana tahu humi air hodolah sampai hujung tu bukan. Ya kira kata tebing lek dengan tebing lek ni. Lepas tu tengah tu ombak, gelombang dia. Kalau satu gelombang cukup 2 kolak ataupun lebih, air tu banyak. Kalau tak sabar orang panggil air tu sikit. Walaupun kalau kita kira banyak, kita hitung le hujung sampai le. Banyak. Nah, ya kira bala tu deh. Summa qala kemudian berkatalah ya. Summa sini ba'da naqlihi anil jama'ati. Itu dia nakal. Summa kemudian yani ba'da naqlihi anil jama'ati. Kemudian pada dinakalnya Nawawi daripada satu jemaah ulama. Lepas tu qala berkatalah ya Imam Nawawi. Nah. Tadi ya apa? Nah, tadi ya kata atau jalan akal. Manakala berkatalah ya. Berkata Nawawi wayam bagi ni. Ya kata wayam bagi ni ke mana? Haza sigatul bahsi lin Nawawi. Yang bagi ni yani haza sigatul bahsi lin Nawawi. Ini ni wayam bagi ni mana sigo yang buat bahas bagi Imam Nawawi. Tadi dia nakal, ni dia bahas. Dia kira.
Yani wayam bagi ayah rumal baulu fil qalili. Tadi kata karohah dah. Kalau air itu sedikit karohah, kalau banyak tak ada karohah. Wayam bagi, tapi di si Imam Nawawi sendiri dia kata gini, wayam bagi ayah rumal baulu fil qalili mutlakan. Segio puasa haram lah oleh kecing di dalam air yang sedikit. Fil qalili pada air yang sedikit. Apa nama air yang sedikit? Mutlakan. Apa mutlakan? Sawa'un kana al-ma'u jariyan aw raqidan. Mutlakan sawa'un kana al-ma'u jariyan aw raqidan. Sama saja adalah air itu air berlari atau air tenang, tak kira. Kalau air sikit kita kecing ni bahasa daripada Imam Nawawi dia kata hari li'anni fihi itlafan alaihi, karena bahasa padanya pada al-bauli fil qalil, kecing pada air yang sedikit itu itlafan alaihi, wa binaso di atasnya, wa binaso alaihi di atasnya, di atas qadil hajati wa tu. Jadi mudarat di atas dia, tak lewat guna. Gitu. Wa binaso tak lewat bazi, maksud ada bazi. Nah kalau itu boleh kecing-cing tak lewat apa. Jadi air najis. Wa ala ghairihi, dan di atas orang lainnya. Jadi wa binaso di atas dia dan wa binaso di atas orang lainnya, orang lain daripada qadil hajah. Orang lain pun nak guna tak boleh. Cing punah be mudah ni. Nak guna dulu boleh guna. Tapi kecing tu guna tak boleh guna. Wa binaso di atas dia dan di atas orang lain. Wa amal kasir, adapun bermula air yang banyak, fal aula ijtinabuhu, maka bermula aulanya menjauhnya al-bauli, ayani fil kasir pada air yang banyak. So kecing aula. Itu dia. Kalau kecing tu ya bang tak jadi najis, tapi tak nabi apa itu sah lah. Aula baladu. Tapi kalau kecing masuk air khilaful aula. Wala yabulu fi juhrin. Hujrin. Wala yabulu, dan tiada boleh kecing lah ia, dan tiada kecing lah ia. Tiada kecing saat ni nak debat atau jadi sunnah ada. Fi hujrin, pada lubang. Mana ya lubang yang di lubang gitu. Lubang tu gong lah tanah, dah sada kecing lah tu lah. Lubang ciri, tu dia. Lubang ciri. Jamai itu ikat ciri ni. Ikat ciri. Buat air pun. Udah. Dah. Wala ya boleh fi hujrin. Li hadis sebab apa? La ya bulu fi hujrin ni. Li hadis Abi Dawud wa ghairihi, kana hadis Abi Dawud dan lainnya daripada hadis beda. Mana hadis dia? Annahu sallallahu alaihi wasallam naha, tegahlah ya Nabi, an ayyubala fi hujri al-hujri. Puasa dikecingkan pada lubang, ataupun di dalam lubang. Wa huwa al-hujri ni kan bidam jim wa sukuniha hujri. Asakbu ialah lubang tu gorong dalam tanah ni. Pahal kentak kita baca ni. Kita tak agak kita ya, kita tak agak kita. Baca pahal kentak. Tak apa ikut demo tu. Asal kita pahal sudah. Nawak lahan boleh buat kau dani. Wa ulhiqa bihi bajainan. Bipatisin warra syarabu, dan dikiaskan dengan dia dan disuhukum dengan dia dengan hujri ini asyarabu, dia akan syarab. Bacaan syarabu bipatisin warra, baca dengan patah sin dan patahkan akan syarab. Wa huwa bermula syarab dengan apa? Asyakku, mana hak pecah pada bumi, hak ngekoh. Jadi wal makna fi nahyi makila. Oi dengar weh. Boleh pipi. Ini bahasa derah, ini derah. Tak sebab pantuah pasal lambat, tapi yo bang
boleh kedok sepipi, tak berarti. Setengah je. Nah. Tapi ni naskah kita, naskah tepi ni. Dah baik. Nah, bang lagi foto stek hok demo tepi, hok demo pising dulu. Pising dulu tepi ada apa tuah tu. Agak bang naskah bang hok pising hidup bawah. Jadi kita tengok atas pipi boleh kedok, nak tengok hok naskah so lagi hok patuah hok tepi. Itulah. Gak juzuk deh. Juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4 tu kena dia mau carilah boleh hok dia mau lain. Nanti kita ni bilo tau. Tak kena nanti. Kalau boleh kita cepat. Nah, ngaji juzuk tamu, ngaji lah dah. Orang panggil dengar hok kita juzuk tamu. Lepas tu demo tu juzuk 2, demo 6, juzuk 3, demo 6, juzuk 4. Biar. Jangan rumah nanti gitu. Rugi. Wa huwa wal makna fi nahyi ma qila inna. Nah. Dia kata wal makna fi nahyi ma qila. Dan bermakna mana hadis, bermakna mana hadis dah. Bermakna fi nahyi hikmah lah pada nahyi. Dan bermakna hikmah pada nahyi tegah yang ditegah Nabi. Jadi tegah Nabi we kecing di dalam lubang tu. Tegah Nabi kecing dalam lubang tu. Makilah barang yang dikatakan. Nah, ada setengah ulama kata lah. Innal jinna taskunu zalika. Sesungguh jin ni taskunu mana ta maskan tempat kediaman. Nah, agak panggil mendiami lah ia jin. Zalika sakba wasyakko. Ya kedua tu. Sakba wasyakko. Kedua tu dah. Jadi tempat-tempat jin yang ni tu lah tu deh. Jin bermacam-macam ya rupa. Fakat tu'zi bila kita menyakiti dia, ia menyakiti kita kelak. Kita kharu dia, ia kharu kita kelak. Fakat tu'zi mayyabula fihi. Maka sesungguh menyakitilah ia jin man akan mereka. Yabulu yang kecing lah yaman fihi padanya pada zalika. Pada zalika sakbi wa syakki sana itu. Dak kharu dia kan? Ia kharu kita. Nah. Jadi dia dak kharu. Nah, kharu siapa-siapanya dak kharu. Wa mahabbi rihin. Wa mahabbi ni atau pada hujirin ni. Wala yabulu fi mahabbi rihin. Dan tiada kecing lah ia esok ke. Fi mahabbi rihin pada tempat pupuk angin. Angin pupuk mak kita pacang kot dia kan. Ya tak Allah dia. Ya tak Allah angin. Pupuk ni ngecik be kena kita. Ya tak leh. Sebab apa Yang kecing pada tempat pupuk angin ni. Li alla yasul alahu rasyasul bauli. Supaya tiada hasil baginya bagi qadir hajat oleh ngecik kecing dia. Rasyah mana ngecik daripada kecing dia. Dah. Wa mutahaddasin atau pada hujirin. Yani wala yabulu. Nampak situ nampak situ. Dan tiada kecing lah ia atas jalan sunat lah. Gapo? Fi mutahaddasin pada tempat orang duk bercakap mutahaddasin pada tempat bercakap tapi cakap waruh kan. Dia kena tak situ. Tempat ni cakap waruh. Wa tariqin dan jalan pisang jalan dia mau guna atau jalan haruh gitu. Dah. Dia mau magi ni bukan atas jalan harai atau jalan untuk dia mau nak curi tu bukan lah. Atau jalan haruh. Sebab apa di hadis muslimin? Sebab apa la ya bulu pi apa ni? Pi mutahaddasin wa tariqin li hadis muslimin kana hadis muslim. Mana ittaqul la'ana ni? Ittaqu supo belako jo ni. Cumanya dobe ibarat gitu. Masalah kalau pada wahati mahali berhenti. Kalau ubi ni mahali ni. Kalau ubi ni hasil dah leh. Mahali deh, apa ni mahali? Kacau lah sikit, deh. Kacau lah. Mujahadah lah sikit.
Malah payah ke mana pun. Kacau lah sikit. Lepas tu jangan jadi Quran, kacau-kacau mengaji bang. Tak ada budak nak baca, tak ada budak nak mengaji. Jangan buat Quran betul. Jangan buat alasan betul. Jangan mana tu kita mengaji ni kita untuk kita. Nah syukur-syukur kita bisa lalu. Syukur kita boleh buat. Nah kita mengaji, tapi satu masa kita nak buat tu, habis. Kita malam ni. Nah, jadi mana tu? Jadi puas hati juga. Jamai kalau orang panggil garas jamai dulu kan. Bukan pondok dia kena habis mahali, dia kena habis petuah. Nah, dulu kan. Yang kita turun lah garis itu. Sama ada kita duk pondok ke ataupun lah ni tak ada duk pondok ke. Yang kita turun garis itu. Yang kita orang menikah umur 40, lah ni orang menikah umur 30, tak apa. Tapi nak halih kau lain tu halih lah. Tapi nak halih buku kita ni orang ni tu sadok. Tu sadok apa? Tu sadok halih. Napa dah? Jamai gitu tak apa. Jamai lah ni tak leh apa. Cuma nak bini dah jamai gitu 40 ni. Tak ada apa. Tapi lah ni tak leh lagi dah 40. Umur 30. 30 tu 30 tak ada apa. Nak dah boleh duk pondok. Tak leh duk pondok tak kira. Nah. Iban we habis bang isu yang itu kan. Orang bang garis kita ngaji pondok ni. Ngaji siapa mati. Nah, kita kan apa. Kalau tak boleh hari Jumaat, hari apa kita pergi ngaji. Hari lain kita buat kerja, ada hari berapa hari kita untuk cari sempurna kanak-kanak kita. Kita tak boleh jamai kita ada uzur ke apa kan, ada apa. Lain kita cari. Mengaji. Tunggu mahir-mahir itulah. Lana wa mutahaddasin. Nah, betul. Sebab apa? Lihat hadis muslimin. Ittaqul la'anaini. Ni supaya. Ittaqul la'ana supaya dek nu supaya sini. Anda takutlah usaha kamu akan dua yang melaknat. Dua yang melaknat. Gapo dua yang melaknat ni? Kalau kata mereka itu sahabat pada menanya lah. Wa man la'ana ni apa dua yang melaknat? Dia. Yang la'ana panggil sirah balaghah. Dua perkara yang sangat melaknat. La'an. Qala berkatalah ya Nabi allazi yataqalla fi tariqin nas. Mana tak ialah mana la'ani allazi ialah orang yataqalla yang qada hajat la ya allazi fi tariqin nas pada jalan manusia. Pada jalan manusia gimana? Tu dia. Qada hajat situ. Nah, maka orang lalu semua tu orang panggil makin be. Tu boleh banyak situ. So, tu satu la'an. Allazi yataqalla fi tariqin nas atau fi zillihim. Ini dua. Yani allazi yataqalla fi zillihim atau pada fi tariq. Ialah orang yang qada hajat pada bayar mereka itu. Bayar tempat. Tadi dia mau berjalan gimana? Nah, Allah siapa ni? Supah ni. Natai ni sudah boleh hanya ikut kita. Giwaklah tu. Tapi satu orang habis senggang tak apa. Orang tak kata dia pasal tak tidak tak jenera. Auzillihim ataupun bayar mereka itu tempat teduh. Tempat dia mau teduh ke apa kan. Nah, maka kita pergi. Nah, kau dah hajat situ. Maka situ dah siapa? Nying bodah boleh hanya ikut. Situ. Tasabbaba bizalika. Tasabbaba buat sabab lah oleh kedua-dua. Iaitu allazi yataqalla fi tariqin nas dan allazi yataqalla fi zillihim tu. Bizalika buat sabab, bizalika zalika taqalli qad hajat ni. Buat sabab lah oleh kedua fi la'nin nasi pada melaknat lah oleh manusia lahuma bagi kedua-dua. Jadi bagi allazi itulah allazi yataqalla fi tariqin nas dengan allazi yataqalla fi zillihim. Kasiran, yani laknan kasiran akan sebagai laknat yang banyak. Dari dia. Tak sikit Nah, wa'lah tu laba. Nak masuk dengan aku derah, wa'lah tu. Boleh banyak ikut kalau hanya ingat. Datang pada golek lah. Manusia ke golek wala tu. Nah, la'anan nasu lahuma kasiran. Datang. Jadi pada ada wala tu lah. Nah, kita wa'lah tu ada tu baiklah tu baiklah anak. Panusiba alaihima bisi ghatin mubalaghati.
maka dibangsakan akan dia akan laknat kepada kedua-dua, kepada allazi yataqalla fi tariqin nas, allazi yataqalla fi zillihim. Nah, dibangsa bisi qatil mubalaghati dengan sirah mubalaghah. Banyak ada dia. Kita buat tu kan boleh banyak. Jadi dia. Panu sibah yani la'nu ilahima bisi qatil mubalaghah. Tu. Dibangsa laknat tu dengan sirah mubalaghah jadi la'an gitu. Wal makna dan bermakna makna hadis. Wal makna yani makna hadis wa huwa qauluhu ittaqu. Wa huwa ittaqul la'ana ini. Dah. Makna hadis wa huwa qauluhu ittaqu la'ana ini. Yang mana ihzaru sababan la'ni al-maskuri. Beringatlah oleh saya kamu, ihzaru, beringat. Melihara dah. Ihzar ni mana apa? Beringatlah oleh saya kamu. Dia. Beringat ke melihara dah, tak tengok dia dah. Tak nak ingat mana ni. Dia mau ada apa? Ihzar ni. Mana beringat ataupun melihara. La oleh saya kamu sahabat bagi laknat. Laknat mana? Al-masku. Sahabat laknat. Sahabat mana? Yang disebutkan akan dia. Mana sahabat laknat yang disebut? Yang ni al-baul. Dia tu al-baul. Wa ulhiqa bizillin nasi fi sayfi. Dan dikias. Wa ulhiqa. Kita tengoklah ihzarun ya ada dalam patuah ada. Tapi tak ingat mana. Wa ulhiqa bizillin nasi dan di wa ulhiqa dan disukum. Mana disukumnya diwakisah dan dikias. Bizillin nasi dengan bayi manusia. Fi zillihim pada ada kan? Atau fi zillihim. Fi sayfi pada musim panas. Dikias kan apa? Mau dia pada musim panas kan? Dia mencari tempat terdedah lah. Dia tempat terdedah panas kan? Bagi tu pergi buat situ. Pergi bangun kota hajat situ kan. Habis ya. Mungkin demo lah. Wa ulhiqa bi zillin nasi fi sayfi. Nah, mau di ijtima'ihim fi syamsi. Fi sitta'i. Ialah tempat berhimpun mereka itu manusia. Fi syamsi pada matahari. Pada jemur lah, bagi pada jemur. Fi sitta' pada musim sejuk. Musim sejuk kan, situ kan ada cahaya matahari. Tempat berjemur situ, tempat duduk jadi. Dan sebab kita sejuk, malam pak kita tukar pi dah. Kan ni apa? Negeri sejuk, lepas tu situ dia tu be matahari. Pakai berjemur situ. Jemur jadi panas. Ya ada kan negeri luar ya ada mana lah tu tu. Jemur ada ya. Dia pergi negeri luar. Ada tempat lah tu kau. Tengok sikit. Dia. Harga mahal sebab tu farang-farang. Okay, farang-farang mari pakai berjemur negeri si tempat dia tak ada. Wa syamilaha qaulul musannifi dan melengkapi akan dia qaulul musannif. Apa? Wa syamilaha qaulul musannif. Dan melengkapi akan dia akan zilun nas fi sayfi pada wa maudi'u ijtima'in nas fi sitta. Ya dua-dua dah. Yani dan melengkapi akannya akan rojak itulah zillin nas fi sayfi. So hegek situ dah pada tu iaitulah zilli tu zillin nas fi sayfi. Patu so lagi wa maudi'u ijtima'ihim fi syamsi. Patu fi sitta. Ya tu wa ulhiqa bizilli. Dua tu nampak tak? Pakai kau tanda tak ada kan? Ule-ule. Dan melengkapi akan makannya, iaitu melengkapi yang ni masuk daripada dua ni juga. Masuk daripada supon ni juga ni. Adab jangan kecing situ. Jangan kau hajat situ. Wa syamilaha qaulul musannif. Oleh melengkapi akan dia oleh perkataan musannif. Mana perkataan musannif? Wa mutahaddasin. Nah, situ tempat dia mau bercakap. Tempat dia mau cakap benar haru benar haru itu lain. Sebab dia ada benar haru kecek buah mai. Nah, bacaan mutahaddasin bi fatidal. Bacaan mutahadda dah. Bukan mutahaddisin, dah mutahaddasin. Mana apa? Ismu yani huwa ia mutahaddasin tu. Ismu maka nitahaddus ialah nama bagi tempat bercakap-cakap manusia lah.
Itu dia. Masalah itu juga. Adabnya kencing situ. Wa kalamuhu fil bauli. Dan berkalamnya kalam soneh fil bauli. Yani muktasun fil bauli. Ketutuai lah ia dengan kencing. Ada kecek semua ni kencing. Tak ada siapa keberok lagi. Dah. Wasarraha fi rawdah bi karatihi. Dan ada musoleh lah ia menawi fi rawdah dia ada kita rawdah bi karahatihi dengan makruhnya makruh akan bauli. Nah, fi qari'ati tariq pada tengah jalan. Pada jalan lah. Gimana gitu. Wa misluhu dan supamanya qari'ati tariq ni al mutahaddasu pada tempat yang bercakap manusia. Habiskan tu. Tu kecing-kecing deh. Kalau begok ke mana pada? Wa amma taghawutu faqala fi syarhin muhazzab. Ini begok. Deh. Jadi ya dulu. Wa amma taghawutu wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.